Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita berjaya melaksanakan program mentor-menti usahawan Perda, dan bagi Perda kita harapkan usahawan-usahawan kita ni akan mengambil peluang daripada semua program-program yang akan dijalankan bersama dengan menti yang telah berpengalaman, dan insya-Allah satu hari nanti mereka semua akan berjaya seperti menti ataupun lebih baik daripada menti mereka. Untuk program ini saya mengharapkan semua peserta yang dipilih seramai 30 orang pada kali ini berjaya mengikuti program selama beberapa bulan ini dengan mengikuti 16 siri latihan bimbingan kepada semua menti-menti yang terlibat pada hari ini. Jadi saya harapkan mereka mampu mengikuti program ini dan berjaya dengan cemerlang seterusnya menjadi usahawan yang berjaya seperti mana mentor mereka di masa yang akan datang. Sebenarnya mentor-menti ini menjadi satu platform kepada usahawan-usahawan beginners yang baru nak memulakan dan ingin bercita-cita untuk membesarkan bisnes mereka. Jadi mereka datang daripada kawasan-kawasan operasi Perda, khususnya di kawasan luar bandar, yang kita bantu untuk tingkatkan pendapatan ekonomi mereka. Jadi mentor-menti ini adalah platform terbaik untuk mereka untuk kembangkan bisnes menjadi lebih baik dan lebih besar dengan pendapatan yang lebih tinggi. Kita sediakan peluang dan platform serta bantuan kewangan untuk mereka melaksanakan kerja-kerja ini. Mereka akan dilatih secara hands-on untuk memastikan bahawa mereka tahu kerja bukan setakat teori, tetapi mereka dapat melaksanakan kerja-kerja usahawan ini secara hands-on bersama dengan menti yang akan melatih mereka secara terperinci. Alhamdulillah tahun ini kita fokus kepada 3 program utama yang bukan makanan sahaja, iaitu car wash, detailing, manicure, pedicure dan juga servis motosikal yang sebenarnya kekurangan usahawan-usahawan Bumiputera. Tapi insya-Allah dengan fokus kita kepada 3 bidang ini, saya yakin kita akan dapat melahirkan lebih ramai usahawan-usahawan muda mahir daripada kawasan luar bandar untuk berjaya dalam 3 bidang tersebut. Untuk berjaya, tidak ada yang mustahil. Yang penting kepada semua menti yang terlibat pada program pada hari ini ialah attitude, iaitu sikap kita mesti sentiasa positif dan disiplin kena kuat untuk berjaya. Nothing is impossible sekira kita punya attitude dan disiplin yang kuat. InsyaAllah. Perda!